What's up everybody? Welcome to podcast Parpu Kencang. Nampak profesional? Nampak profesional tak? Boleh. Wah, okay. So, hari ni kita dah ke episod 15 dah. Oleh itu, dengan episod 15 ni is a momentous occasion. 15 episod Aku ingat satu episod kita dah stop lah. Rupa-rupanya jadi 15 episod boleh sampai. Agak lah. Menarik Banyak lah kita sembang kencang juga lah sampai 15. Menarik juga bila fikir balik. Tak rasa Nampaknya kita komit lah. Aku bayang lah sebulan sembang kencang dah bosan lah. Nampaknya kita komit juga lah. Rupanya kita boleh ke sembang kencang. Bukan sembang kencang kosong lah, tapi ada sembang kencang lah. I mean, aku rasa kebanyakan kita sembang kosong lah. Tapi sampai kosong satu lah. Kena faham. Ada kosong, ada satu. Buat kata pepatah, yang baik datang daripada Tuhan, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Yang buruk datang daripada Tajudin. Bangang. Yang baik datang daripada Fi, yang buruk datang daripada Tajudin. Kira nak samakan diri hang dengan Tuhan lah ni. Ayah Hafid. Yang terbaik daripada Tuhan. Kira touch up balik ada. Yang sempurna. Yang sempurna daripada Tuhan. Okay, sekarang aku nak tanya lu, bagaimanakah minggu anda? Dia punya aku dah pickkan semua experience tiba-tiba pap. Masa sekarang ni kan, bila fikir balik kan, kalau daripada start minggu bila cerita pasal update kan, rasanya kita punya life macam tai lah sebenarnya. Tak, aku rasa kalau just in case satu hari kita macam famous gila kan, setiap minggu kan kita buat dia orang just compile live update kita saja. Mesti dia dah macam teruknya hidup dia pun ni. Setiap minggu merah asyik kena pangkah setiap minggu kan. Dia tak ada win ke dia pun ni? Asyik dah loss lah. Dia dah macam Twitter kan tak. Setiap minggu kena cancel tak. Dia macam apa BTC je. BTC naik tu. Aku nampak dia naik sikit. Dia nak cecah satu, dia naik tu turun lagi macam dia sabar, relax. Yalah, tapi macam aku nak dia naik sikit lagi. Aku macam aku nak keluar. Dia macam kena faham. Asal-asal kena hold. Macam aduh. Dia kalau nak naik cepat, sepatutnya itu beli altcoin, bukan beli Bitcoin. Yalah, tapi altcoin risiko tinggi. Anda kena faham. Altcoin dia tak ada, orang kata tak ada base kau tak. Beli altcoin yang popular lah, macam XRP ke apa. Tapi tu aku dah sakit hati dah berapa kali dah. Lagi enough Greenhorn memang tak lah. Aku nak commit dekat art tu. Aku main besar dulu lah. Okay, jangan lari dari tajuk. Nak tanya hari anda bagaimana? Pulang balik. Okay. Dia punya aku lah dia. Cerita dia asal cuma tahun ni nak kahwin ni. Kita dah sampai tahap tu. Kita punya umur ni orang-orang semua dah start nak kahwin. Dah 30 tahun dah. Bila lagi? Bil. Bila aku takkan. Aku cakap sampai umur aku 40 takkan jadi apanya. Nak jadi sage je ni. Sikit gitu. Barulah aku boleh 4 tahun ni. Baru itu lah. 4 tahun lagi kita wizard. Lagi satu dekat boleh terbang aku. Baik. Wah, let's go man, let's go. Target nak jadi wizard. Kau pernah dengar satu meme tak? Wizard Money Gang kau tak? Wah. Wizard Money Gang. Ya tak Syirul cakap dulu dia nak jadi wizard kan. Lepas tu tiba-tiba sekarang kan tak tahu dia dah tertunang kan. Dia senang. Dia tak cakap pun kat group macam tu dia. Tak senyap ke. Dia tunang belum pasti lagi. So that's why tak boleh nak bagi tahu semua orang. Kahwin baru hantar reservation. Aku bulan 9 ni nanti ada kahwin lagi. Macam nak pergi tak? Kahwin? Bukan, dapat reservation. Jangan asal terkejut sangat macam Tasha. Dia macam kahwin. Dia betul. Lepas tak nak kahwin. Dia betul. Kejap tu kata nak sage. Tahun ni banyak kahwin. Tapi ada bunyi macam ada bunyi juga macam Tasha cakap betrayer. Macam tu ada juga. You betray me. Kau nyanyi lagu apa? Jangan. Fanbase dia tinggi. Sama macam Taylor Swift. Tak nak kena cancel macam PDD. PDD tu next level tu. Okay, PDD siapa? Itu kes paling besar. Kita kan tak tahu. Hantar tak tahu Beyonce. Kalau podcast tak tahu dia keluarkan distract untuk dia. Kalau podcast Parpu Kencang ni sukses, jangan lupa abad ni semua sebab Beyonce.
Dah, okay. Cerita dia macam ni lah. Aku bagi. Cerita baru ke cerita lama? Baru lagi. Dia still in development. Basically dia macam, aku pun tak follow sangat tau. Kita ni, dia orang macam ada cult dalam Hollywood industry yang menyebabkan few person ni is untouchable. Okay. Contohnya P Diddy, Beyonce. Kalau sedap dulu apa nama dia? Kanye West. Masa Taylor Swift menang, dia pernah pergi dekat Taylor Swift punya stage, dia pergi bagi tahu, but you are not as greatest as Beyonce. Benda tu sebenarnya nampak macam normal lah on surface. Sebenarnya kalau siapa-siapa menang di atas Beyonce macam tak puas hati, and dia akan hire hitman untuk bunuh. Next level kan. Ini terus machine kan. Itulah. Okay, tak, before continue aku dia dah kena-mengena dengan kita punya tajuk ni. So aku nak tanya, Fi, apa minggu hang okey tak? Uish, ingatkan dah terlepas. Takkan terlepas. Nanti dia pun nak buat compilation kan. Terpaksa aktifkan Instagram balik. Wah. Tiba-tiba Itu je lah. Itu je. Kira Effie nak out of market dah. Kita dah nampak dah. Dengan lelaki. It's possible. Tak ada tipu. What the heck? Bill. Gay alert. Wiwu. Merisaukan Bill. Aku tak nak kena cancel Bill. Kita dah lama kena cancel. Kau je tak tahu. Dah berapa episod lagi kena cancel. Dia on je. Sekarang menarik ke bila fikir balik. Yang nak jadi gay. Bukan. Menarik. Siapa kata jadi gay? Weh, kalau faham tadi betul okay, kan? Kalau bukan kalau on IG, okeylah, kalau ni cerita kalau on IG, kalau ni kan. Lepas tu on IG sebab nak dapatkan silaturahim sesama kawan je sesama gender. Tak boleh. Tak dah lah, tadi Habat suka lelaki. Bukan suka lelaki. Iyalah tu. Kita cinta lelaki. Ada cinta lelaki. Nabi Muhammad. Apa? Wah. You don't change your topic here, man. Betul lah. You don't change your topic. Sembang parpu, aku tahu lah kita dah sembang parpu, tapi cara sembang parpu tu, parpu pun boleh terbakar. Betul lah. Dia cinta lelaki itu, iaitu Nabi Muhammad. So sebab tu install Instagram balik. Menyampaikan dakwah. Aduh, aku tak boleh main tu, aku dah kena block lah. Asal semua benda kena block tu? Itu yang tak faham tu. Sekarang masih kena block ke? Kena faham. Bill dulu hacker. Tak, sebab ada pernah dengar cerita ni. Ada pernah dengar certain people dia buat account Facebook ke apa ke, terus kena ban kalau dia pakai muka dia. Tak tahu kenapa. Aku kena blacklist tak. Muka aku dengan muka teroris. Boleh jadi FBI sentiasa tengok aku punya webcam. Sebab tu kau tengok time belajar dulu laptop aku, kamera selalu tutup. Aku tak pernah dia dalam watchlist FBI tau. Kalau kau cari muka aku dekat Google pun ada satu je, muka aku 10 tahun lepas. Wah, he's a ghost. You cannot find me. Okay. In Instagram, in Facebook, you cannot find me. Mari kita kembali balik ke topik kita hari ni. Kembali ke tanah. Topik kita hari ni pasal Ramron. Benda ni sedikit kontroversi. Kau bila tak kontroversi? Dan kita boleh kena cancel secara besar-besaran. And wah. So the thing is, kita nak sembang pasal cult ataupun ajaran sesat ataupun secret society. Ajaran tu sangat. Ataupun secret society. Itu bahaya kat sebenarnya, tapi sebelum kita kena cancel, ada siapa-siapa nak tarik diri ke? Tapi mungkin disclaimer lu. Tapi mungkin untuk orang marhin macam kita ni, dia orang tak kisah kot. Itulah, kita je sembang kedai kopi je. So kita open topik lah. Aku open topik lah. So sekarang currently yang tengah isu viral lah dekat TikTok semua pasal P Diddy ni. Okay. Hollywood konspirasi lah semester. Konspirasi lah. Kan basically siapa-siapa yang kira macam menang tapi tak bagi tahu macam Beyonce is the one who is great, dia orang akan kena bunuh. Ada bukti tak yang siapa yang pernah kena bunuh? Ada. Nama dia Alia. So basically dia pernah menang Grammy. So bila dia menang Grammy, dia tak puji ni nah Beyonce. Lepas tu dia kena bunuh. So sejak daripada tu Beyonce ni macam ada satu force yang orang tak boleh dekat dengan dia. Tapi yang tu lah kisah P Diddy tu. Aku tak tahu sangat cerita pasal tu. Oleh itu kita tarik balik ke Malaysia. Malaysia. Yeah.
Kan kat Malaysia ada banyak-banyak kok. Ada banyak. Daripada yang lembut-lembut, ada yang keras. Satu, nak dengar? Ada yang biru, ada yang hijau. Ada 56 jalan. Satu kad paling famous. Itu ke apa? Free? Kasih terbang. Free? Oh tak. Free Mason. Terlampau international lah. Mason tu terlampau tinggi. Yang tu semua dah level ni. Kita nak level kampung je, Fi. Free Mason. Masa sekarang kat Malaysia banyak. Bangunan-bangunan kena faham. Memang depa tu gempak. Ahli dia. Aku ahli dia lag tu. Hantar sebab apa Bill kena ban. Sebab tu lah. Bill ni anggota kuat Freemason. Aku rasa kita kena kembali lagi ke tanah air. IAP. Yes. Contoh kita boleh darah Melayu dulu lah. Yes. Kita sebelum kita buka besar-besar, kita cari kod kecil-kecil dulu. Kerajaan langit. Yes. Exactly. Langit tu. Langit 7 kan. Yes. Okay. Dia punya last update pun dia dekat langit ke 7 kan. Soalan dia simple je aku nak start. Macam mana orang boleh enter kod? So aku punya speculation lah. Dia berkaitan dengan Riz. Riz tu? Riz. R-I-Z-Z. R-I-Z-Z. Yes, Riz. Wah, so kira ayah pen Riz orang kan ni? Dia punya Riz tu, karisma dia bercakap tu macam, percaya sih. Aku nak bagi contoh dia live. Kita punya kawan zaman diploma tu. Kawan dia, nama dia Faye. Apa? Yeah. Exactly. Bila kau dengar dia sembang, percaya cakap dia macam, betul kan? Boleh terbang? Yes lah. Dia kira macam Grindelwald lah. Dia pandai cakap lah. Emang kencai. Oleh itu aku boleh buat kod aku sendiri lah. Kita tengok lah sekarang ni. Kita fikir. Tapi bukan sebab utama dia kebanyakan orang bodoh. Tak, I beg to differ. Sebelum kita fikir, siapa yang ikut dia tu doktor itu nak cakap itu. Tak, dia macam ni lah. Fi, orang yang join call, ni apa yang aku baca lah. Orang yang join call ni, ada je ramai yang pandai-pandai yang join. Tapi bila dia orang join, dia orang sendiri, bila orang pandai ni, dia orang ada satu macam ego tau. Dia orang akan perbetulkan diri dia orang sendiri. Sebab dia fikir dia betul. Nak kan. Kadang-kadang benda absurd pun dia pakai betul lah tu. Macam kalau kau bagi tahu lie banyak, kau tipu banyak kali dekat diri kau, apa benda yang kau tipu tu jadi kebenaran kau tak. Banyak kakak following itu juga. Saya cerita kurang iman lah. Jadi lagi satu, dia orang terlalu kecil lah cakap. Dia betul-betul bawah tempung. Macam kita belajar lu, saya Muhammad ni sebab duk kawan dengan dia, duduk kali sebilik dengan dia. Tapi ada juga orang yang betul-betul macam beriman, tapi dia orang, kita tak boleh pukul rata semua orang tau. Ada je orang yang iman dia tinggi, dia tak kukuh. Sampai satu level dia macam betul lah. Maksudnya iman dia tak kukuh. Sebab ada jenis orang macam, contoh kan sekarang ada kisah orang yang kuat semayang macam mana, tapi disebabkan dia punya sebab dia buat benda tu, dia masuk pergi neraka tak? Faham tak? Bukan yang tu, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Dia macam bukan dia senang cerita, dia gunanya, dia bukannya black and white lah senang cerita sebenarnya. Faham tak? Yes. Dia ada banyak faktor ni. Dia ada banyak faktor. Sebab ada kisah sebab ada kisah yang pelacur selamatkan anjing kan. Dia masuk syurga. Lepas tu lelaki yang soleh dia buat apa something kan. Dia buat apa? Dia tendang anjing tu apa kan. Tak ingat lah lebih kurang. Lepas tu dia masuk neraka. Macam tu. Dia senang cerita, kita tak boleh nak judge lah sekarang ni. Dia macam-macam sebab boleh macam macam tu. Jadi tapi masalahnya society sekarang kalau kau tengok, terutama social media, kita judgemental loh. Macam mana judgemental? Kita tengok orang, kita tengok je. Kita tengok satu TikTok orang tu yang macam kita terus judge dia. Fucking bitch. Kau hangat Bil. Orang tak judge tu. Bukan aku tak judge. Okay, sembang. Dalam hidup ni judge orang ke? Touch. Betul. Macam mana tahu? Aku dah agak aku dah tahu sebelum sebut aku dah tahu dah. Aku dah dapat jawapan. Touch. Aku dah boleh baca. I can see from miles away yang dia akan sebut nama aku. Orang dulu time zaman sekolah, dia nak cakap judge bukan judge, observant zaman sekolah. Observant. Tapi aku boleh dia macam habit, tapi bila dah masuk uni tu dia macam kurang sikit. Sebab observant ni, apa yang best observant ni, kita observe orang kan, kita tahu, kita boleh macam agak-agak perangai dia macam mana, agak-agak apa yang dia nak, agak-agak apa yang sebenarnya berlaku dalam hidup dia. Faham? Boleh agak-agak. Boleh agak-agak. Boleh, tapi orang tak nak cakap sebab habit ni.
Aku baca Aku observe ni touch mesti mamak kan. Ada orang tak sebenarnya kan, first time nampak touch orang dah tahu lah. Sebab time tu sebab habit kan. Tapi dulu my habit orang cakap dengan orang bagi tahu, my contoh best friend lah bagi tahu dia ni macam ni. Lepas tu bila best friend tengok tahu benda tu, dia try compare my observation dengan apa yang dia nampak. Dia kata betul lah, faham tak? Tapi masa sekarang orang dah tak nak macam tu lah. Orang tak nak mati. Sebab I mean tak bagus sebenarnya. Kita observe je lah. Hidup dia maybe tak boleh lah. Dia susah nak explain. Tapi menarik lah habit ni. Dia tak tahulah ni skill ke apa, tapi menarik lah. Dia boleh lah. Salah seorang yang boleh buat kau. Lagi satu punya skill tu just observe, nampak surface je. Tak, ini sampai ni sampai nampak dekat luar Tajudin hitam gelap ada cahaya. Aku tak tahu dalam dia lagi gelap. Tak, dia punya nak sembang pasal aku tu. Sebab dulu time sekolah orang observe kan boleh cakap perempuan ni sebenarnya suka dengan lelaki ni. Tapi perempuan orang cakap dengan kawan kan, perempuan ni suka dengan lelaki ni. Dia tak tahu lagi. Nanti maybe lama-lama dia akan couple. Lepas tu tunggu dalam sebulan tu betul-betul couple. Macam tu lah cerita dia. Dia observe tak hebat macam tu sekali. Zaman dulu. Sekarang kau jadi bomoh gitu. Betul. Tapi bomoh. Kalau kau yang still ada sampai sekarang dekat Malaysia bomoh gitu. Tu lah. Boleh lah aku nak buat kau bomoh lah. Bomoh dia punya bomoh yang menjadi lah. Dia boleh baca orang. Itu kebanyakan bomoh yang menjadi kan. Dia boleh baca orang. Kalau macam tak payah bagi tahu. Kau tahu apa salah kau. Mesti ada masalah ni kan. Tapi tengok kat YouTube Brother Is. Kenal Brother Is kat YouTube. Dia cakap bomoh yang tahu macam tu sebab ada jin bagi tahu dia. Jin tak, tu ada yang bomoh yang legit. Kenapa? Ada bomoh yang kuat bomoh dalam bahasa Inggeris apa? Tak, dia dalam 10 bomoh adalah satu bomoh yang legit yang betul bagi jin. Yang lain tu macam tai. Yang lain tu mungkin macam aku dengan Bill lah kot. Ya, memang gencar macam psikologi. Aku kebanyakan bomoh pandai psikologi je. Bomoh bola jadi macam psikologi pandai baca apa tu. Basically kau punya skill lah baca orang. Dia baca orang kata tu lah. Kira just in case kalau tak nak jadi engineer boleh lah jadi bomoh Fi. Sebab bahaya tau. Sebab kadang-kadang buat dia jadi bila terikut sangat observe ni kan, dia boleh menyebabkan macam tak bagus lah. Macam I mean tak nak kawan dengan dia ni, faham tak? Macam tu. Faham tak? So macam aku lah. Masalah sekarang terbuat juga. Masalah sekarang walaupun tak nak terbuat juga. Sebab tak kawan dengan beberapa orang. Tak rapat sangat dengan beberapa orang. Sebab tahu perangai dia macam mana. Contohnya macam aku. Tapi tak sengaja sebenarnya. Tak tahu lah. It's not that. Kalau kawan kau macam nanti hampir lah sama aku. Dia dapat rasa tau. Dia macam ada aura. Faham tak? Tak tahu nak cakap macam mana. Kalau kita jumpa dengan seseorang, sebut nama bahaya tu. Kalau kita jumpa dengan seseorang kan, kita tahu orang ni pretentious atau orang ni sincere. Faham tak perasaan tu? Faham? Ya. Apa ayat Melayu dia? Bermuka. Dalam dua muka. Dan yang tu secara luar dia boleh berdalam lagi. Kita tahu kenapa dia buat macam ni. Dia nak apa sebenarnya. Macam tu. Sampai tak macam tu. Tu sebab tak suka lepak pun dengan orang tu. Takut macam buat dosa. Buat dosa macam judge gitu. Jadi lari sikit. Tak boleh. Dia macam habit. Dia macam tak boleh nak kawal. Dia tak tahu lah. Susah lah hidup macam ni. Basic ni cerita dia hang boleh jadi cult dah. Tak ada lah. Dia punya sinopsis. Dia tak adalah. Dia mungkin tak sepower. Buat cult, jangan terkejut lah. Dia mungkin tak sepower bomoh lah. Tahu semalam buat Mr. Bad macam tu. Tak adalah macam tu. I mean tapi ada lah certain level. Faham tak? Ada potensi lah. Ada potensi lah. Kami dah dapat potensi lah yang boleh buat cult kat sini. So PDRM semua tolong macam ni. Dia letak dalam whitelist. Nama kad tu PPE. Nama kad tu PK. Apa kencang. Tak, aku jadi ni lah yang second secretary ke apa, Fi. Boleh lah, Fi. Kalau buat cult nanti aku nak join kan. Tapi aku jadi secretary. Tapi bila cerita balik pasal yang Beyonce tu kan, bukan ke dia orang sebenarnya demon cult sebenarnya? Yes, dia hampir menyerupai kau punya biasa tu. Tapi not really lah. Dia macam mana nak abang demon cult ni, satu
satu lagi layer kat atas. Sebab in my mind kan, in my mind Hollywood, in my mind lah, tak tahu betul ke tak lah, Hollywood they have something like group of people kan, group of people yang kaya, yang famous, yang baru nak up macam tu kan. Yang baru nak up ni, yang famous akan bagi contoh, artis famous akan bagi macam memperkenalkan lah. You want to be famous, you go here macam tu, faham tak? Faham. Jadi dia sebab tu dia dilah ada sign contract with the devil lah. Sebab dia macam pelik tau. Kenapa yang nampak sangat sign contract dengan devil. Semua berubah. Sebab nampak sangat dalam dia orang punya lirik, dalam dia orang punya tu. Sebab kenal Jim Carrey tak? Ya. Kan Jim Carrey dia expose, dia macam try nak expose tu, yang dekat yang dia interview dengan Jimmy Kimmel, lebih kurang macam tu lah. Dia try nak expose. Kan sebenarnya time interview tu dia tak ada audience pun. Yang bunyi ketawa tu orang buka kan, on kan bunyi ketawa tu kan. Time dia expose tu dia serius tu sebenarnya. Dia kata saya dah keluar daripada benda ni, benda bla bla bla. Kalau tak cari search kat YouTube, ada, memang ada. Lepas tu dalam komen semua cakap wish ini betul tak yang tu kan. Semua orang macam tak pasti apa yang sebenarnya. Sebab Jim Carrey kan, kita tak tahu dia main ke, dia betul ke, tak tahu. Hang faham. Aku rasa memang on purpose dia buat macam main-main untuk nak selamatkan diri dia sendiri. Mungkin dia macam mungkin lah. Dia macam it's a joke bro, it's a joke. Dia kata dulu dia nak famous, dia ikutlah benda ni, dia jadi famous. Dia cakap macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia keluar macam tu lah lebih kurang. Dia kata macam tu lah lebih kurang dia punya intipati apa dia nak cakap tu, macam tu lah. Tapi menarik ke lah sebenarnya. Rasanya memang ada punya. Kan dalam cerita kan, yang grup-grup power dia pakai macam rope yang ada hood tu kan, ada hood atas tu. Lepas tu semua kan. Boleh jadi. Tapi tu lah, dia macam mana cult tu semua dah next level. Faham tak? Aku nak kembali balik. Dia punya organisasi besar. Dia dah macam corporate. Faham tak? Dia punya kita nak kat dia macam dia cerita munafik lah. Dia dah untouchable. Ada big corpo. Bak kata batas too big to fail. Too big to fail. Macam Bitcoin too big to fail. Tapi the reality is tak, aku lagi interested dengan kau yang kecil ni. Yang baru-baru ni kau tangkap tu, yang dikata dia rasul tu, apa GI apa yang GI apa GISB ni adalah salah satu cult jugalah. Organisasi cult ni punya besar dia, even a lot of ahli politician under dia dekat Malaysia. Kita tak payah tengok tempat jauh-jauh lah. I mean that's happening dekat luar negara, worldwide. Kat rumah kita sendiri dah ada cult. Faham tak? Kat rumah means not rumah lah. Kat kita punya rantau. Dah ada banyak cult yang popping up, and ada cult yang sampai sekarang kita tak nampak. Faham tak? Sebab dia background Contohnya even sampai sekarang few people believe yang kalau hampa tahu lah, ada kes yang dekat KL ramai hilang, few people gone missing. Lepas tu tengok kena bunuh dengan cara yang teruk, cara yang elok. Cara yang teruk. Hantar Bil cerita ni. Dia cakap bunuh dinya hidup kan. Ditamatkan. Hantar cerita ni Bil. Dia cerita dark ni. Aku tak tahu ni first time dengar. So basically diorang ada banyak kes kidnapping yang tengah berlaku sekarang, and ramai this is linked to a cult yang percaya that you have to bunuh beberapa orang. Tapi cult ni bukan Muslimnya cult. Dia okay, kita kan kadang-kadang kan kita just that kita punya Malaysia ni a bit interesting tau. Sebab kita ada 3 major punya orang tau. Chinese, Indian and Malay. And Malay Muslim. Tapi bila kita fikir balik kan, dalam 3-3 ni mesti dalam 3-3 pun akan ada cult mereka tersendiri yang terpesong. Faham tak? Daripada ajaran sebenar. Dekat yang Islamnya kita nampak banyak. Tapi dekat Indian and Chinese kita tak nampak banyak. Sebab satu is that kita bukan Indian or Chinese. Most of us, yang kita 2 lah, kita 3 lah. Tapi mungkin cult dua alam lah. Aku tak nak cerita lah, tapi reality is possible that this is not just a cult yang daripada Islam ke, maybe it's cult from Indonesia, cult daripada China, daripada Thailand. Thailand dah lah lagi kuat pasal bomoh ni.
Thailand kuat. Thailand punya kalau guna mobile Thailand memang sampai mati. Selalu dengar cerita. So dia to that extent tu aku macam interested. First of all, kita peel back a bit lah pasal cult ni. Selalunya cult ni associated dengan salah satu adalah ada satu figure yang paling besar. Dari figure tu akan turun. Contoh cult dekat Japan. Apa tak yang cult yang dia boleh lompat dan dia dianggap sebagai terbang. Lompat tinggi ke? Bukan yang dia duduk. Bila dia duduk tu, dia siap ada kartun semua. Level ya. Dia duduk tapi macam dia lompat sikit macam terapung. Lepas tu dia pop up, ni adalah Aum Shinriko ke? Tak silap aku. Doomsday Cult lah basically. Depa sampai attack Tokyo punya Japan station lah, bagai lah. Level-level cult macam tu. Cult ni dia macam mana? Once diorang buat something bad, it's already wrong. Tapi dia dah sampai level tu. Aku rasa dia dah sampai level fanatic. Yes, exactly. Dia jadi ekstrim kat situ. Aku nak dia jadi ekstrim. Selalu kebanyakan cult kita follow. Betul. Kita tengok based on kebanyakan yang wujud, kita follow. So kita follow. Aku tengok dalam macam anime Mob Psycho, dia satu cult following dia punya cerita. Mob Psycho punya cerita. Itu cult following happiness. Kenapa nak follow cult tu? Sebab dia nak cari happiness. So dia follow lah cult tu. Kalau tengok cult tu, rupanya ada something dark and sinister. So aku rasa kebanyakan yang follow nak cari something yang dia missing daripada hidup dia. So dia nampak easy solution. Atau dia follow group tu tanpa dia sedar, group ni sebenarnya adalah cult follow. Betul. Dia permulaan dia adalah benda yang pasif, cari something atau benda hidup. Kalau hang pula Fihan rasa apa yang menyebabkan orang boleh follow cult ni? Dia sebab basic tu selalunya sebab dia ada yang dia tak puas hati dalam hidup dia. Lepas tu ketua cult yang lain dia kata kalau buat macam ni you can have something macam tu. Faham tak? Faham? Dia macam tu lah. Dia macam tu. Sebab kat sini kan, tengok kat internet ni kan, banyak agak Malaysia. Contoh. Kumpulan militan Malaysia. Dia kalau ikutkan tu latar belakang KMM bukan kultus dalam erti kata tradisional, tetapi adalah sebuah kumpulan militan radikal yang aktif di Malaysia pada awal 2000-an. Kumpulan ini berusaha untuk menubuhkan negara Islam di Asia Tenggara melalui cara keganasan. So dia macam ni ya, yang dekat apa dia nama dia? Menjadi TT ya, tali. Ni kalau macam Saudi Gauta yang dekat US, dia siap buat dia punya tempat lah apalah sampai hancur lah. Aku tak tahu apa pernah dengar ni ke tak. Ni macam ni tu, macam itu time khutbah itu dia cerita pasal golongan apa, Khawarij ke? Dia Islam yang terlalu fanatik yang dia, dalam hadis apa Nabi cakap ke siapa cakap, tengoklah ni tak pasti nanti siapa yang cakap balik siapa yang cakap, tapi dia dalam hadis ke dalam riwayat apa yang tu dia cakap ada nanti golongan yang sangat bahaya, lagi bahaya daripada golongan yang dilaknat. Di golongan ni di Islam tapi dia begitu ganas, dia macam dia begitu kasar. Dia macam kalau kita Islam kan, kalau kita buat dosa kan, dosa boleh dimaafkan apa macam tu kan. Kalau golongan ni kalau dosa salah terus, faham tak? Dia golongan yang betul-betul ekstremis, dan lagi satu golongan ni jenis yang golongan yang dia putar belitkan ayat-ayat apa dalam Quran untuk menyokong apa yang dia nak, apa dia punya inilah dia golongan Khawarij tak silap. Tak silap lah. Dia dia macam dia bahaya lah. Senang cerita dah dibagi tahu ni golongan yang sangat-sangat bahaya. Sebab kalau kita ada ideologi ni, ideologi yang radikal ni kira kafir sebenarnya, sebab dia bukan mengikut ajaran Islam yang betul. Tapi itu lah golongan Khawarij. Itu masalah dia belajar ilmu, lepas tu dia percaya 100%. Baguslah dia belajar ilmu, dia percaya 100%, tapi dia tak check pun ilmu yang belajar tu betul ke tak. Kebanyakan yang sesat ni sebab zaman asrama dulu aku ada seorang member yang join cult, yang contoh ni yang pakai bom apa semua tu, mana di Islam ajar macam tu? Mana ada Islam cakap pergi kat tengah orang, tengah mall, orang innocent semua, takkan salah kafir Islam ke apa, tapi meletup macam tu kan. Tu lah level-level tu yang merisaukan tau. Dia cult ni tu lah, dia lagi satu kan, dia sampai satu tahap macam mana Han nak differentiate between religion and cult.
Ni satu lagi yang aku interested. Apa tak rasa okay, to a certain extent dia still religion, or is it dah considered as cult? Macam mana nak differentiate between dua ni? Bill, adakah Bill missing in action? Aku rasa Bill sudah masuk ni ke kerajaan langit ke? Kita bilang kan. Aku rasa dia lepas sembang pasal kau. Oh ya. Dia kena blacklist ke. Boleh jadi dia baru sikit nak cakap kan. Ada kawan dulu, dia baru nak cakap nama kan. Hello. Habis. Sorry, I'm disconnected. Dang it. Habis lah. Tak Kami ingat Kita Kami ingat hang dah kena hijack dengan kau lah. Sebab Han nak macam I want to tell you something lepas tu hilang. Betul tu. Aku pun pelik kan. Macam aku tengah bercakap aku tengah sampaikan point ni. Macam asal tiba-tiba semua gelap asal semua senyap asal kalau aku check balik I get kicked rupanya. Tak ada orang nak dah hack hang kan tu. Habis lah hang. Tu ada bigger force yang start aku dia start dekat mana dia. Han terlampau nak expose orang aku macam bahaya kan cerita pasal kat follow ni. Dia start aku dekat mana dia? Member hang. Dia start dekat situ Itu yang pelik tu. Scary kan. Habis aku tak sebut nama. Aku nak sebut just mention dia. Itu senior lama aku tu. Okay. Dia punya cerita dia. Okay dia punya cerita dia. Okay. Dia senior aku zaman sekolah tu. Dia ada macam mana cakap, dia mentelaah satu ilmu orang kata. Okay. Dia dapat satu buku, dia mentelaah. Buku tu pun dia dapat daripada pakcik-pakcik dia sendiri. Okay. So isu dia dekat sini, dia mentelaah buku tu tanpa berguru. Itu isu dia besar dia. So dia mentelaah buku tu, dia percaya buku tu dan dia amalkan buku tu. Tapi isu dia dekat sini, dah lah dia amalkan buku tu. Buku tu dah tak tahu dah asal usul daripada mana. Memang boleh dicakapkan memang ajaran sesat lah buku tu dia dapat sebenarnya daripada pakcik-pakcik dia tu. So kantoi dengan ustaz tengok, buku ni buku ajaran sesat. Memang dah di ban pun sebenarnya. Tapi dia still ada circulation dalam Malaysia lagi. Bayangkan zaman belajar kat sekolah kat asrama dulu, dia amalkan benda tu dekat asrama. Orang nampak ni baik. Aku tak tahu dia punya isu dia apa, sebab kes ni memang ditutup underground sikit, tak nak bagi kat, sebab benda ni isu sensitif kan. Buku tu ajaran dia still sama macam ajaran, basically sama macam Islam juga. Cuma yang terpesongnya dia boleh dikatakan taksub kata. Ada orang yang aku pernah dengar. Aku pernah dengar zaman sekolah dulu. Dia benda ni macam even ustazah aku punya cerita. Depa ada macam satu cult yang buang semua wali punya ni. Depa beli betul-betul buang. Dia basically dibuang dunia semata-mata untuk akhirat. Macam jangan macam bagus. Tapi kalau ikut ajaran Islam tak boleh. Dunia dengan akhirat kena seimbang. Dia kena seimbang. Tapi masalah ajaran ni dia buang semua perkara dunia, fokus untuk akhirat. Memang betul-betul memang dia punya fokus akhirat dia tu kan, sampai satu tahap tu kan, dia tak nak belajar pun. Dia tak nak belajar. Sebab kenapa? Itu amalan dunia. Macam what? Itu ilmu. Dia lagi satu dia belajar tanpa guru kan. Memang dia punya kalau hang fikir macam tu kan, dia jadi macam satu isu tau. Sebab certain people faham, that's the true Islam kan. Tapi kalau hang tengok macam tu, even saintis yang gempak-gempak pun datang masa zaman kegemilangan Islam. Itu salah satu macam dia punya. Tapi selalu orang-orang macam ni kan, counter argument. Orang macam ni kan, dia kata ni contohlah ni amalan dunia apa semua kan. Tapi kalau dijumpa dengan orang yang pandai bercakap kan, dia akan menyebabkan dia macam confused. Apa benda saya buat sebenarnya kan. Itu lah kata bila orang ni baca buku ataupun baca, basically dia mentelaah lah buku-buku yang dia jumpa ni. Lepas tu cara dia seimbang dengan karisma dia tu, kita percaya. Kita boleh macam betul juga apa dia cakap ni. Yelah, itu yang bahaya tu. Dia betul tu bahaya. Tapi kalau orang-orang yang mentelaah ni kan, yang belajar benda ni kan, dia dah percaya benda ni kan. Tapi kalau dijumpa dengan orang lain yang pandai bercakap, yang lebih yang pandai bercakap kan, yang boleh pusing-pusing apa benda dia fikir kan, nanti dia sendiri makin confused. Kira basically orang yang boleh dia akan jadi confused lah. Dia akan kencang lah. Siapa yang lagi pandai parpu pusing-pusing kan. Dia lagi pandai parpu kan. Kalau pandai parpu, dia akan pening macam. Contohnya kan dia cakap ni amalan dunia kan. Lepas tu orang tu cakap, mana ada amalan dunia, amalan akhirat ni sebenarnya. Cuba bayangkan dia cakap itu kan. Lepas tu dia macam you tak you ke belajar. Dia selalu aku suka yang TV Al-Hijrah punya channel dengan TV 9 tu, yang dia kaitkan cerita saintifik dalam ajaran Islam. Ada asal lupa apa nama dia. Dah lama sangat tak tengok TV tu. Banyak satu YouTube. Dia ada satu tu merisaukan. TV Al-Hijrah kat YouTube. Dia bukan kat following tak. Dia penyampaian ilmu. Dia ceramah-ceramah ilmu agama. Kan TV 9 dengan TV Al-Hijrah kan banyak.
Aduh, itu antara channel-channel yang menarik lah kalau nak belajar ilmiah. Ada lagi satu yang ilmiah tapi yang history channel tu, yang pasal alien tu. History channel. Apa je yang pasal alien. Bangang saya benda tu. History channel. Yang itu menarik ah. Yang itu kalau ikutkan tu sebenarnya kat following je. Dia terlampau banyak sangat dunia, dia tak ingat akhirat. Jadi dia tu lah. Semua jadi alien. Bangang. Kadang-kadang macam okay, depa buat Colosseum dibuild oleh human. Tapi asal piramid tak boleh build oleh human? Boleh je kan? Bel hilang balik. Habis lah. Okay, maafkan kami ya. Itu hilang. Dah hilang lah. Tak dengar. Tengok, aku risau Bil dah start menghilang macam ni sementara dia hilang kan. Sementara dia hilang, kita buat plan antara kita. Apa dia? Kita buat plan. Dia macam permainan dalam permainan. Okay. Tak nak tak apa. Aku on. Kita buat kod kita sendiri ni. Jom kita try. Okay. Kita try buat dia macam ya tak ya. Kita try macam parpu sih. Semua buatkan dia macam ya tu. Tapi bukan yang sesat lah. Benda-benda contohnya pensel sebenarnya untuk buat benda ni sebenarnya. Faham tak? So aku pun kena agree. Hamba ni tak, aku risau sekejap lagi benda ni dia duduk tengah dengar Tak ada tu. Dia hilang je. Hello. Teruskan cakap benda yang. Tapi tu dia call ni menakutkan sikit lah to a certain extent. Tapi kalau dengar Bel kan, sekarang ni mesti tengah menyumpah siapa kan. Betul. Exactly. Dia mesti dia menyumpah kau mana yang tengah kacau aku. Entah apa berlaku. Internet dia kot. Aku rasa fiber optic dia kena curi lagi. Boleh jadi. Kena curi kot. Aduh, aku rasa mungkin ada cult yang mencuri fiber optic. Curi fiber optic. Aduh, banyak kot sebenarnya dekat Malaysia. Dia buat kadang-kadang paling famous yang Kerajaan Langit tu lah. Kerajaan Langit tu sebab obvious je. Dia paling famous. Paling obvious. Weh, Ayah Pin melarikan diri ke Thailand. Memang pun. Nasibnya kini tidak diketahui. Betul lah. Damn, bro. Nanti akan ada cult baru lah dekat Thailand. Bak kata pepatah, he will return stronger than ever. Damn, bro. Tapi sekarang dia dah tua macam apa kan. Mungkin dia ada ni lah, successor pun macam tu kan. Kalau dia berjaya lah. Faham tak? Gila apa, macam mana boleh lari? It's normal man. Because kalau hang sedar pun Shin Peng pun boleh lari pergi Thailand. Ni kan ayah Pin. Shin Peng. So takat-takat Shin Peng who was hunted by the whole Malaysia boleh larikan diri pergi Thailand. Ayah Pin is just a small fry. Tapi lagi under the radar. Hello. Adakah dia dah kena hijack dengan cult, Bil? Aku rasa Bil dah kena hijack dengan cult ni. Tapi kumpulan militan Malaysia ni kan menarik ke? Tapi macam gila ke? Yang telah dibubarkan oleh pihak berkuasa Malaysia melalui penangkapan dan penahanan di bawah ISA, dan kumpulan ini tidak lagi menjadi ancaman besar. Maksudnya kalau hang tahu dia punya peel off dia sampai ISA ni dibubarkan tau. Kalau hang tahu pasal akta anti-terrorism ni, PM kita sekarang pernah kena tangkap bawa akta tu. Alright. So akta ni adalah akta yang it's good and bad at the same time. ISA ni siapa-siapa boleh kena tangkap. Contoh, aku boleh bagi tahu, Fi, hang join cop, aku boleh tangkap hang. I got the power. Faham tak? Dia to that extent dia punya reach. So Hello. Kenaki. Aku rasa ada cult ni kot. Ada cult yang tak suka hang kot, Bin. Boleh jadi. Itu tu. Recording mati weh. Budak tu semua mati. Apa record? Masalah sedih weh. Kena kick 2 kali episod ni. Itulah kau punya episod kontroversi sangat. Kontroversi sangat. Tak boleh jadi sebab hang dah start sembang the truth. Aku semua the truth. So maksudnya cerita aku kebenaran lah ni. Boleh jadi. Hang mungkin ayah Peng kedua. Tension weh. Mula-mula dia macam internet semua okey, line semua okey, recording stop. Aku cakap recording stop. So aku try restart balik, semua hilang. Macam adakah ini ciri-ciri orang yang nak buka Kerajaan Langit kedua? Ni ada tanda-tanda. In Roblox. Ada lagi tu kad yang banyak kad pada 2000-an tau. 90-an 2000-an. Yes. Contoh 90-an 2000-an ni Black Metal. Aku rasa bukan Fi. Basically dulu dah pernah ada cult. Just that benda tu tak diambil serious sebab masa tu Islam, Indian and Chinese, everything is new. Faham tak? Oleh itu dia macam what's that? Orang tak endah sangat. Macam tu kan.
Sekarang pun ada kad baru ke? Dia Wibu. Yang tu Wibu. Asal tak? Wibu dengan Normi ya. Wibu ni. Lagi ada. Wibu ni yang lagi satu aku rasa isu kenapa kita nampak cult ni ataupun kenapa kita nampak sekarang ni banyak timbul-timbulnya cult following sebelum internet punya era, basically tahun 80-an 70-an lah. Cult following tu semua ada, tapi dia orang kebanyakannya underground. Lepas tu dia orang ada community dia sendiri. Community kecil. Memang dia orang satu grup, dia orang jumpa kedai kopi, dia jumpa dekat mana-mana bangsa ke apa, dia orang kumpul, sembang-sembang kencang, dia orang belah. Tapi sekarang zaman internet, informasi bergerak tu sangat laju dan sangat mudah. So cult following tu ada satu platform yang baru untuk dia tersebar dan dunia luar pun boleh tahulah pasal cult following yang baru-baru timbul ni. So sebab tu kita nampak cult following ni macam cendawan sekarang. Dan kalau kita tengok cult following ni pun dia ada banyak cabang dia kata. Ada yang ekstrim, ada yang military, ada yang taksub, ada yang sembah. Kalau kita tengok sekarang ni ada yang K-pop, ada yang dia birthday je tapi dia punya sambut birthday tu sampai sembah-sembah sampai birthday Nabi pun tak sambut macam tu tau. Sembah So dia punya betul lah ajaran Sonsa tu ada 56 cabang tu, banyak lah dia punya menuju ke arah-arah dia tu. Kata dia level sekarang banyak sangat kau kita yang tak boleh follow. Itu lah tu. Sampai bila kau sebut ini yang mana satu ni? Oh ni yang tu. Tak, boleh jadi Bill pun esok dia boleh buka kau. Aku dah kena kick lah. PC aku mati lah ni. Aku rasa Bill tak ke. Fee dah buka. Fee ada cara-cara, ada research, ada di sini lah nak buka kau. Fee ada lah ciri-ciri. Dah nampak lah bayang-bayang iras-iras tu. Dia ada kau dah ada requirement, so kau tinggal upgrade kau punya statistik, nanti boleh lah. Okay lah. Tambah sikit. Kau nak tahu Freemason tu apa? Dia nak cerita pasal organisasi dia. Dia nak cerita organisasi dia. Sila. Tahu tak? Aduh. Kalau kita join Freemason kan, kalau join community ada membership tak? Ada membership. Kena bayar RM20 ke nak cut. Itu lah, dia dapat cut apa semua kalau join. Sebab grup ada tahu tu. Sebab grup tu kaya tu. Aku risau kita boleh kena ban ni lepas ni. Kena buat YouTube. Pasal YouTube punya sistem bahaya tu. Dia punya pakai AI tu. Freemasonry bukanlah sebuah agama, tetapi ahli-ahli dia percaya kepada kewujudan kuasa agung Dajjal lah yang ditafsirkan secara bebas. Mata satu. Tu lah. Lagi satu kan, dia macam ni lah. Macam mana nak separate New World Order religion dengan kau? Dia level dia dah intertwine tau. Kadang-kadang ada satu level. Cerita lu. Tak, kalau macam mana kita nak separate benda tu? Tu lah soalan aku. Yang mana di-consider sebagai religion? Kalau just in case lah satu hari nanti Fee jadi Perdana Menteri. Dia punya jawapan dia Touch. Dia punya jawapan dia, bila belajar kena berguru. Lepas tu guru tu kau janganlah jumpa dekat bawah jambatan ke dekat mana-mana. Kalau guru tu bail macam mana? Agak kan aku cikgu online sekarang. Dia bahaya kan? Ya lah Bil. Cuba bayangkan kalau kata RAM kita letak kat PCIe slot, bukan kat RAM slot, PCIe slot. Masalah ada tu yang percaya benda tu. So, PCI dengan PCIe boleh masuk macam what? Lepas tu kira dah start lah kak sendiri. It's consider dah kak lah. Betul tu ajaran sesat kan. Aku pun dah boleh buat kat. PC is your god. Mantap lah Touch. Kalau PC kau bagi aku idea yang bahaya Touch. Your god is good. Macam tu lah. Bukanlah dia punya god kau kena tahu. Apa tu? Superkomputer tu god. AI is your god. Superkomputer. AI tu pula mata-mata dia punya angel ni yang melihat. Yang macam aku cerita sebelum ni kan. Siapa pemilik PC dia menjadi khalifah AI. Wah. Jangan lagi ada orang main ban kita. Aku dah nampak masalah banyak ada ustaz TikTok sepah bagi ajaran-ajaran. Aku tak cakap sesat apalah. Aku tak cakap sesat apa, tapi banyak ajaran-ajaran lah. Aku boleh ceritakan apa yang regarding apa dia cerita pasal apa dia matematik ni adalah haram. Aku cuma dah dengar cerita. Aku tak tahu apa pernah tengok ke tak. Dia ustaz ni susah tu. Ustaz ni dia kalau ustaz yang macam yang ada jangan generalize Efi. Jangan generalize. Cakap TikTok punya tu. TikTok punya je. Tapi dia kalau ustaz yang ada education kan, contoh dia belajar daripada Mesir apa semua kan. Okey lah. Ni yang tak tahu daripada mana ni, datang daripada mana ni. Daripada TikTok selalu daripada TikTok. Kan kebanyakan ustaz yang ustaz power macam Ustaz Auni apa kan, dia memang belajar berguru. Ya itu betul-betul berguru
betul. Tapi boleh jadi, I mean dia berguru pun kita macam mana, dia ada satu level yang kita, dia bukan berguru dengan orang biasa Tash. Dia berguru dengan ulama kan, kiai kan. Dia berguru dengan orang power-power. Jadi macam tu dia mungkin boleh salah, tapi dia kurang sikit lah daripada macam yang tak tahu asal usul ni. Yang lagi satu kalau orang-orang yang betul-betul belajar dengan kiai yang betul-betul tu, kalau ada ilmu baru ataupun macam dia tersalah cakap ke apa, ada orang akan bagi tahu dia akan bagi tahu dia ni salah, betul kan. Dia akan bagi tahu secara dia maybe secara personal kan, dia salah ni. Dia kata salah ni, betul kan. Sebab tu kebanyakan yang ajar betul-betul dia kata betulkan yang salah, betulkan yang salah. Betul lah, betulkan yang salah. Dia punya tu. Yang betul-betul berguru, yang belajar anda ulama apa semua tu, lain punya taraf tu sebenarnya. Bukan taraf lah, semua manusia sama. I mean lain punya level level yang lain. Kita boleh panggil dia cikgu lah macam tu. Tapi tak pasti yang daripada mana kita tak pasti juga. Maybe dia lagi berilmu kan, tapi susah nak verify sebab kita semua kena verify dalam masa ni. Tak boleh sekati-sekati je. Betul. Tapi sebab kita punya social media senang tu sekarang. Kau buka account TikTok, kau letak nama Ustaz Nick, orang percaya macam Ustaz Nick cakap benda ni mesti betul ni. Nama dia Ustaz level hang nak verify pun hang tak ada platform untuk verify. Bahaya ke dia sebab level kita sekarang is too much information sampai hang tak susah nak verify. Sebab kalau dia dekat situ kau boleh nampak social media tu saya dah jalan. Habis dah. Boleh jadi. Sebab yang kita cakap kan, information banyak, dan cara yang paling bagus untuk verify adalah kita tanya ulama-ulama kan. Tapi macam mana ulama-ulama nak layan banyaknya persoalan dan maklumat. Dekat situ lah kita kembali balik pada kita punya zaman sekolah dulu. Macam mana kita nak dapat ilmu-ilmu? Kita pergi dekat majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu dekat mana? Drama dekat mana? Pergilah platform yang betul adalah dekat masjid. Dekat surau. Kata pepatah, brother ask a very good question. That's a very good question. Zakir Naik itu bagus sebenarnya. Dia bagus sebenarnya, sangat bagus apa yang dia buat. Cuma dia memang tegas lah. Itu je dia punya orang trigger dengan dia tegas. Masalahnya kena faham, dia ada certain, it's good to be tegas, tapi hang kena sedar dalam Malaysia ni is a multiracial country. Kita tak boleh simply say anything. Dia ada satu isu sensitif lah, isu race ni, 3R. Isu 3R. Dia senang cerita dekat Malaysia ni, kalau kita nak sampai kan, kita kena bertegas dalam lembut, faham tak? Yes. Tapi kalau sebenarnya memang benda tu pun jadi dekat Malaysia ni, kalau hang sedar, kita kena bertegas dalam lembut. Kita respect orang, sambil respect orang kita still. Yes. Nak buat macam mana? Terpaksa lah, sebab kita hidup, kita dah mati racial. Nak buat macam mana? Bukan mati racial, mati religion. Yeah, exactly. Kita multi semua benda tu. Basically Power Rangers kan. Go Power Rangers. Multivitamin. Tak makan tu. Aku normal lagi. Ada tak yang tak cakap apa bezanya kan? Senang cerita lah. Agama ni biasanya dia macam tentang kehidupan, tentang moral, maybe tentang ethics ke apa kan, ataupun tujuan hidup ke apa kan, pasal kemanusiaan, humanity ke rohani ke apa kan, yang diterima kan secara globally. Tapi cult ni pula selalunya dia orang senyap-senyap. Lepas tu selalunya dia orang akan tumpuan dia orang dekat pemimpin dia orang macam gila-gila worship dia orang pemimpin, faham tak? Bila dia start jadi taksub tu yang bahaya tu. Itu yang dia orang jadi ekstrim. Sebab dia sampai tahap, kalau kita tengok kan, kebanyakan cult ni kan, macam kerajaan langit kan, dia orang percaya kat Ayah Pin sebenarnya, walaupun kata Ayah Pin tu cakap ada kerajaan langit, tapi dia orang worship Ayah Pin. Perasan tak? Dia macam tu. Kalau macam religion yang menyampaikan tu adalah penyampai macam tu, kita percaya yang nak disampaikan macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah senang cerita. Dia ada banyak lagi perbezaan tapi yang jadi isunya adalah the messenger, kononnya lah the messenger tu yang disembah. Betul. Tapi aku punya level tu think macam ni tau. Religion selalunya takkan suruh hang buat benda yang buruk. Yes. At the end of the day. Kalau macam dia akan cuba untuk macam mana, kalau dalam Islam sendiri pun dia ada satu ayat tau. Agama macam mana ayat dia? Agamamu agamaku. Bukan.
Lain dah tu. Bukan silap. Kira kalau macam ada satu level sampai macam Han tak boleh nak convince orang untuk Islam ke apa. Just that make sure that Han tak cross boundary diorang. Diorang tak cross Kita boundary tak boleh Han. paksa. Kita hanya boleh bagi advice. Bukan advice lah, macam berdakwah lah. Tapi kalau diorang tak boleh nak terima, You shouldn't force them. Jangan force. Itulah sebenarnya Islam. Kebanyakan orang yang masuk Islam, dia nampak keindahan tu. Faham tak? Dia nampak keindahan tu. Tapi tu sebab tengok kat YouTube kan ada yang contoh yang berdakwah tu kan, dia sampai bergaduh dengan dia macam berbalah mulut dengan orang lain yang boleh tanya-tanya kan. Itu tak tahu lah okey ke tak sebenarnya. Dia tapi tu lah bab kata patah satu lagi, dia macam mana ikut orang tau, is ikut the playstyle. Betul ke? Faham tak? Kalau ikut playstyle orang, maybe setengah orang macam Mufti Meng beritahu, dakwah cara Mufti Meng adalah cara yang baik. People daripada luar Islam nak masuk cara nice, everything. Orang yang jauh nak dekatkan. Tapi dia sendiri beritahu, kalau hampa dah Islam, kalau possible jangan just dengar saya, dengar orang lain juga. Yes. Lagi push untuk hang follow Islam dengan lagi betul. That's the thing. Basically dia punya cari pendapat dia bukannya macam kau dengar cakap aku kau terus percaya. Tak, engkau sendiri cari kepercayaan kau sendiri. Yes. Apa yang dia sampaikan betul ke tak? Sebab macam dia punya logik dia satu lah. Manusia selalu buat silap kan. Nak tahu satu ni tak? Nak tahu satu yang gila tak? Ni tak boleh percaya, tak tahu betul ke tak lah senang cerita. Kau nak percaya, tak payah percaya lah sebenarnya, tak payah percaya. Ambil sebagai info yang tu kan. Dekat YouTube dia ada seorang ni, dia belajar dengan kiai. Dia boleh nampak lah benda-benda macam ni kan. Dia cakap dia terkejut yang ada tokoh Islam famous. Dia terkejut sebab apa? Tokoh Islam ni dia senang cerita dia penunggang sebenarnya. Dia guna jin-jin tu. Tapi dalam YouTube dia tak cakap siapa. Dia kata tak boleh cakap sebab dia melanggar dia punya apa? Sebab dia akan menyebabkan NDA. Pecah belah kontrak. Dia akan menyebabkan pecah belah apa macam tu kan. Tak bagus dia cakap. Dia hanya boleh berdoa agar orang tu dia insaf. Dia cakap macam tu. Tapi dia terkejut, dia kecewa dia cakap macam tu. Non-disclosure agreement, non-disclosure NDA. Tapi menarik kan. Macam gila ke bila cakap macam tu, macam bayangkan tokoh besar. That's the reality lah. Ha tak boleh lari. Sebab dia nampak tau. Dia cakap dia nampak belakang dia ada dia macam baik. Dia belakang dia ada, sebab dia boleh nampak, cakap belakang dia nampak ada benda, apa yang orang tu tengah pakai. Dia nampak apa benda tu. Tapi dia tak cakap siapa, dia tak cakap apa sangat. Dia cakap dia hanya boleh berdoa je. Dia hanya boleh pray for that person. Macam tu. Dia senang cerita. Kalau dia bagi tahu macam-macam, sebab perasan tak kalau kat dalam Islam, kalau contohan kita nak orang tu kena sihir, kena santau kan. Kalau bomoh mungkin dia akan cakap siapa yang santau dia. Mungkin. Yes. Tapi kalau dia berubat dengan ustaz ke apa, ustaz tu takkan cakap siapa yang santau dia. Ustaz tu tahu siapa. Dia dah tahu siapa. Tapi dia tak cakap. Dia diam. Dia maybe kata tak payah tahu. Dia cakap itu. Kalau tak pun dia bagi nasihat. Dia bagi nasihat, amalkan ayat ruqyah, pertahan macam supaya diri lagi kuat, apa benda semua kan. Tapi dia tak beritahu siapa pun yang buat. Sebab betul lah, dengan Melayu ni senang jawapan dia selalu. Orang-orang kenal. Dengki. Sebab apa? Itu. Sebab dia tak nak pecah belahkan ni. Itu sebenarnya Islam. Gaduh antara kita. Kau gaduh antara kau. Aku rasa itu lagi satu cerita interesting. Selalu kan aku tak tahu lah, maybe I'm wrong atau ada yang macam perspektif yang salah. Selalunya kan yang aku dengar cerita-cerita bomoh apa semua kan, dia yang kuat pakai bomoh. Datang daripada Melayu. Tapi bila dia yang lain pun pakai ke? Yang lain pun pakai ke? Tapi yang kuat pakai Melayu. Melayu, lepas tu Melayu dengki. Selalu tak puas hati. Tak, kalau macam betul-betul next level shit macam tak puas hati gila-gila kan. Depa ada bunuh, ada macam kriminal, tak pernah bomoh tau. Apa? Kena tahu tak puas diri. Tak ada. Dia ada je. Tapi macam kebanyakan kita boleh generalize lah. Kalau nampak Melayu gaduh kan, selalunya Melayu niaga. Dia Melayu niaga, tak puas hati bomoh. Senang hantar santau angin, hantar santau pun. Senang cerita, Mamak maybe dia lebih honest, Melayu dia lebih kepada hipokrit. Yes. Boleh jadi lah. Tapi it's a broader term lah. Kita tak bagi tahu siapa-siapa. It's just that kita just based on kita punya observation. Yes. Sebab rasanya setiap orang punya perspektif berbeza. Rasanya ramai juga yang berniaga pakai pelaris apa ni. Itu biasa. Dia ada apa tu, ayat pelaris dia selalu benda tulisan pelik-pelik tu. Kau nampak wafak-wafak tu daripada Thailand. Selalu pada Thailand. Pelaris.
Sebab kalau sebab yang berilmu dia boleh nampak tempat tu ada benda ke tak. Selalunya apa paling tak boleh belah, dia selalu paku limau dekat bucu-bucu kedai tu. Macam dia tak kisah. Dia sebenarnya dia pakai pelaris kan. Okey lah tu dia punya hal kan. Tapi masalah sekarang ni orang geli sebab yang pakai pelaris ni dia minta tolong benda lain. Dan benda lain tu selalunya nak menyedapkan ke apa, dia ludah, dia kencing dekat makanan ke apa, menyebabkan orang lain makan sedap macam tu, faham tak? Orang geli lah. Lagi satu soalan aku betapa tak confident yang kau dengan kau punya, basically kalau restoran kau punya masakan, kau tak confident ke dengan apa yang kau masak tu, macam kau nak buat benda tu? Janganlah buat bisnes. Itu lah tu. Kau pergilah jual gelang apa, pergilah jual buah pinggang ke apa. Itu sebab penting kan. Itu sebab penting tu baca doa sebelum makan. Penting sangat. Kena amal. Makan ni benda paling bahaya sebab kita consume, dan kalau dia masuk dalam badan. So masa sudah menjadi time. So jangan lupa baca doa makan. Key take away is jaga-jaga, jangan jadi Bill. Sebab kalau jangan jadi Bill, aku bagi tahu kebenaran, aku kena kick. Kalau in future nanti Bill buka cult, jangan join. AP ada potensi AP ada potensi. Tapi kalau tiba-tiba fee I'm observant enough, I can open a cult. Jaga-jaga. Boleh jadi selalu yang kata tak adalah tiba-tiba jadi macam aku kalau cult aku mesti cult yang paling lawak. Aku cult yang aku senang nak follow satu. Ada projek juta-juta je aku follow. Aku punya cult mesti ada meme cult. Meme cult ni kau join Reddit lah Taj. Kau join Reddit lah. Cult Ikeman itu tu. Aku akan buat cult. Kalau cult aku mesti pelik-pelik. Cult aku mungkin kalau just in case in future aku nak buat cult apa, make sure ada dia video dia underground pukul 7 pukul 3 kena pergi tengah dekat tempat orang ramai menari bawah pokok Harlem Shake. Pak dengar. Cakap aku nak buang ID. Aku tak nak buang, aku nak buang digital ID aku. Jangan. Fingerprint kau ada di mana-mana tak? Macam aku cakap, kau cari muka kau ada. Muka apa? Nama full aku bagai, aku rasa history aku belajar mana semua ada. Masalahnya bayangkan Google punya AI, dia punya power dia tu kan aku pakai Google Photos. Google Photos dia akan tanya kau, muka ni sama tak dengan muka ni. Basically dia nak identify muka kan. Masalah dia boleh identify muka orang dalam video. Sekarang punya Google Photos punya tu. So basically muka kau touch dalam video dia boleh detect tu. Macam muka kau celah-celah daripada tepi pun dia boleh detect. Ini muka Tajuddin. Muka aku ni aku rasa Google dah ada 100% identity aku lah. Itulah dia boleh nak release. Kalau dia nak aku rasa kau sebenarnya dah ada clone dekat luar sana. Aku percaya juga. Kan boleh jadi. Kan ada term tu. Kalau contohlah YouTuber tu mati, tapi AI yang menggantikan, orang lain tak tahu pun YouTuber tu dah mati. Ada Quable Cop. Apa nama term tu? Ada nama term tu. Quable Cop AI. Okay. So pemenang pada minggu ini. Menang terus. Aku ending je selalu macam tu. Menang minggu ini. Drum please. Walaupun Bill dah kena silent dengan cult 2 kali. Itu lah tu. Tapi bukan Bill menang kali ni. Kali ni aku dah gila kita. Pemenang dia Fee. Sebab dia bagi advice kat kita, sebelum makan baca doa dulu. Sebab tu dia benar. Tak susah. Kadang-kadang benda simple ni lah kita paling overlook. Itulah tu. Benda kecil-kecil kan. Penting lah. So kita kena lah kalau untuk orang Islam baca doa cara Islam, orang India baca doa cara apa. Just that however you have to learn to be thankful lah, pasal when it comes to food, untuk not allow people touch your food simply. At least bismillah. Itu lah. Lagi satu kalau jenis minuman ke apa kan, ada case macam ini luar negara punya case lah. Dia orang pergi club apa, dia orang suka sangat apa tu, doping minuman perempuan kan, yang letak dalam tu. Nak take advantage macam Spike. Yes, itu dia punya ayat Spike. Macam what do you get from that? Aku pernah baca case tu. Get the cat mah. Macam apa yang kau dapat? Certification apa yang kau dapat pada buat benda tu? Macam what the hell, bapak loser je kau. Bapak tak ada reason. Okay, kita habiskan. Fee kata pemenang. Aku kalah. Kata pun kalah. Aku kena silent tu hari ni. Silent. Aku kena CC, kau tak kena CC. Silent majority. Kena CC dia.
Kena crowd control tu tak boleh nak full potential lah. Sebab hari tu yang foreign minister dia bagi tahu kat UN, dia suruh kalau boleh bubarkan konservator. Macam tu. Macam tu lah. Sila dah jom lah. Kembali. Itu tu. Kembali ke tanah balik tu. Kau dah sampai langit ke tujuh tu. Yalah. Tu yang pelik kan. Orang suruh cakap. Orang tak tahulah. Rasanya kalau orang yang kenal F ni dia boleh tiba-tiba cakap benda lain. Kalau orang tengah cakap topik ni kan, tiba-tiba boleh tukar topik tiba-tiba. Dia bukannya tak nak dengar. Dia bukan tanpa amaran apa kan. Topik lain keluar macam, excuse me? I cannot process that. Tak, sebab orang pasal ni dulu tak perasan. Orang perasan sebab macam pernah kena tumbuk. Tapi macam mana pun tak boleh kalahkan ni ya. Tak tu okey. Samsung versus Android. Samsung versus Android. Samsung versus Android. Itu paling spicy punya episode bhai. Sembang macam betul-betul nak gaduh. Hang nak gaduh ke? Versus Android. Aku sembang apa ni? iPhone versus Android lah. iPhone versus Android. Samsung versus Android. Dia kalau dia senang cerita, kau tak mampu, tak payah rasa hebat lah. Ukur baju di badan sendiri. Wah. Okay lah. Let it be. Okay. So pemenang ada kata-kata semangat ke? Ukur baju di badan sendiri. Tiba-tiba Sebab pasal call. Ukur baju di badan. Rasanya dah 2 minggu turut itu kalah. Akhirnya menang. Akhirnya. Dia sebab topik ada kaitan dengan konspirasi ni memang topik dia. Aku rasa Bill kena nerf oleh kau. Aku kena nerf lah. Tapi macam tak boleh nak sebut banyak. Takut aku tak bangun esok pagi kan. Kau tengok lah minggu depan aku hidup lagi ke tak? Bahaya Harap-harap hidup ya. Sebab sekarang ni bahaya. Aku kena beli security online. Itu yang masalah sekarang. Dia label kita terlampau online yang menyebabkan apa-apa boleh hancur. Sebab kalau tak tahu korang tengok dalam Netflix ada siri baru, Control. Yes. AI ni control hang punya life. So basically dia break up machine learning. Big data. Big data. Ini Steven. Saya cakap meme cult. Aduh, kau punya masalah episod AI hari tu. Machine learning, big data. Kau ulang-ulang melekat dalam otak aku. Okay lah, soalan sekarang, data ke data? Data. Aku please lah. Aku big followers pakcik-pakcik Indian. Please, big data. Big data. Machine learning. Hello, good morning. Today we're gonna start tutorial with Python. Belajar Python lah. Bahaya. Okay. Today. So, dengan ini kita nak wrap up. Okay. Pemenang sudah menang. Pengkalah sudah kalah. Aku kena nerf. Itu dah kena nerf dengan cult. Oleh itu, make sure orang di luar sana just PSA. Janganlah, memang apa yang kami sembang ni just sembang. Tapi kalau ada satu key take away dalam episod ni, it's just that make sure apa yang korang ambil information, apa yang korang tengok online and everything, make sure to verify. Make sure untuk follow secara elok dan tapi jangan verify pakai jalan yang betul lah. Ya, pakai jalan yang betul lah. Kembalilah ke jalan yang benar. Jadi verify kat TikTok. Misinformation. Ya. TikTok kata betul. Biar. Ya, tu lah. Okay. Dengan ini, make sure to subscribe, comment, like and everything. And Sembang Parpu Kencang kasih terbang. Dia sini. Jangan lupa Sembang Kencang kasih terbang. Jangan lupa Sembang Kencang kasih. Kita boleh buat call untuk podcast Parpu Kencang. Kita the first generation, the zero generation. Kita bertiga. Boleh kita start call untuk BPK. Astaghfirullahaladzim. Okay. Belum jadi lain. Ciao. Nak pakai kereta mewah? Anda nak pakai kereta mewah? Nak hidup senang? Anda nak hantar parent anda ke umrah? Ada hantar parent ke umrah? Anda nak pakai kereta kancil. Tapi dia pun pakai kereta kancil. Sampai bila dia nak pakai kereta Mercedes? Kita boleh Lambo pula. Betul tak macam tu kan? Jadi ni Porsche yang sepa. Itu tak hebat lah. Okey lah Lambo pula. Bukan. Dia akan pakai cara Islamik ataupun cara yang pick hang punya interest. Kalau Islamik nak bawa parent mesti teringin lah nak bawa parent pergi umrah ke. Betul-betul jual agama.
Yang tu ataupun second part dia macam ni. Kita ni mesti nak tengok dalam bank account kita ada duit banyak-banyak kan. Account aku banyak tau, banyak kosong. Mesti teringin nak pakai Lamborghini and everything kan. Itulah. Semua bisnes kena ada modal. Ya, ada modal. Dia ongkosnya. Dia senang aje. Bisnes ni anda start daripada seorang, tarik 3 orang. Lepas tarik 3 orang anda dah kau dah masuk MLM ni. Habis lah MLM. Okay. Habis lah level marketing. Thank you. Have a nice day. Terima kasih kerana mendengar. Kepada 10 subscriber tak awal, thank you. Terima kasih kepada yang random. Bye. Ciao. Kita punya boy. Terus belah tau. Tak belah. Tak relax boy. Betul. Ciao. Bye bye. Okay.